Jangan diam. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu dah teruk barulah tergadah-gadah nak mencari. Lelaki ni kan, kalau kita perasan kan, sebenarnya kadang-kadang tu dia ada satu je masalah. Dia suka tahan, dia suka diam, tak nak beritahu orang kan. Kadang-kadang tu rasa badan tu dah lain. Tapi buat macam biasa. Berlakon. Buat-buat macam masih kuat. Buat-buat macam masih boleh berjalan lagi. Buat-buat macam masih lagi boleh bekerja. Tapi bila umur dah meningkat, benda-benda kecil pun dah boleh rasa terganggu dah. Lagi-lagi bila kerap rasa nak pergi toilet. Tengah kerja pun terganggu, tengah drive pun rasa tak selesa, tengah ride pun kacau dengan kawan sebab nak cari toilet, tengah bersama keluarga pun rasa macam fikiran terganggu. Sebab itulah, masa tu saya dah start dah. Ini tak boleh jadi. Saya kena ambil berat pasal penjagaan prostat saya. Dan dengan Total Man Batal Airban ni, alhamdulillah saya dah berjaya mengatasi masalah prostat saya. Sebab apa tau? Bila rutin harian kita terjaga, waktu tu saya dah mula rasa selesa, lebih fokus dan lebih yakin untuk terus aktif. Jadi kepada anda yang mengalami simptom macam tu, jangan diam. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu dah teruk barulah tergadah-gadah nak mencari solution. Dapatkan Total Man Batal Airban sekarang. Tak susah. Tekan aja link kat bawah dan cuba. Dan contohnya adalah saya sendiri. Alhamdulillah, dengan menggunakan Total Man Batal Airban ni, prostat saya kembali pulih. Dan kepada anda, insya-Allah dengan izinnya,